Ramadan adalah peluang anda untuk berubah, jalan anda untuk bebas daripada belenggu dosa. Jika bertaubat itu wajib pada setiap masa bagi setiap dosa, maka di bulan Ramadan ia lebih utama dan dituntut. Kerana Ramadan adalah bulan rahmat dan keberkatan serta janji Allah untuk mengampuni dosa dan kesalahan. Nabi SAW bersabda, sesiapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap keredaan Allah akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap keredaan Allah, dosanya yang lalu akan diampunkan. Jika tidak mendapat keuntungan di Ramadan, bila lagi? Jika tidak berusaha mendapat keampunan Allah di bulan ini, bila lagi? Siapa yang terlepas kebaikan Ramadan, dialah yang rugi. Baginda SAW bersabda, amat rugilah seseorang yang sempat menemui Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dia diampunkan. Hakikat taubat adalah meninggalkan dosa dan maksiat, serta menjauhinya, menyesalinya, berazam untuk tidak mengulanginya, dan mengembalikan hak orang lain jika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia. Ramadan adalah peluang untuk kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kerana segala keadaan telah dipermudahkan dan pintu-pintu syurga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup dan syaitan-syaitan telah dibelenggu. Dan penyeru pun berseru, wahai pencari kebaikan marilah, maka bebaskanlah diri dan sertailah golongan yang berjaya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu semua benar-benar berjaya dan mendapat rahmat serta keberkatan daripadanya.